Pada 20 Mei, Persatuan Pengakap Sekolah Jenis Kebangsaan, China, Kepong 2 telah mengadakan perkhemahan di hutan. Tujuan perkhemahan ini diadakan adalah untuk memupuk semangat kerjasama. Pada pagi hari tersebut, ahli-ahli pengakap berkumpul di Dewan Sekolah. Selepas guru memberikan taklimat, kami pun bertolak dengan bas yang disewa. Setibanya di destinasi, guru-guru mencari tempat yang berdekatan dengan sungai supaya mudah mendapat air. Murid-murid bekerjasama membersihkan tapak perkhemahan lalu mendirikan kemah. Mula-mula, guru pengiring membahagikan tugas kepada murid-murid. Antaranya termasuklah memungut kayu api, menanak nasi, menjerang air dan sebagainya. Pada waktu malam, ahli-ahli pengakap dan guru menyalakan unggun api. Kami telah mengadakan banyak persembahan seperti nyanyian, tarian dan lakonan. Pada keesokan harinya, semua ahli pengakap dan guru mengemaskan kemah untuk pulang. Perkhemahan ini amat bererti kerana dapat mengenali flora dan fauna di dalam hutan.